Hari ini saya nak bercerita tentang bagaimana ingin meramal harga emas. Sebelum ni saya pernah buat video macam mana saya meramal harga emas. Saya meramalkan harga emas tu jatuh dan dia naik balik. Dan betul, benda tu berlaku. Jadi hari ini saya nak tunjukkan lagi dengan lebih jelas bagaimana saya meramal harga emas. Jom saya tunjukkan. Sebelum ni saya telah meramalkan harga di sini Harga di sini saya kata harga tu jatuh kan dan dia naik balik. Nampak betul tak benda tu berlaku? Betul, benda tu berlaku. Jadi cara saya senang saja, saya menggunakan technical analysis, iaitu di mana yang warna oranye ini adalah garisan moving average 26, hijau ini adalah moving average 9. Kalau kita perhatikan, apabila bersilangnya moving average 9 dengan 26, dia akan naik. Kemudian dia akan turun balik kan. Dia akan turun, dia pecah saja 9, bersilang dengan 26, dia naik balik. Dan seterusnya lah. Kita akan nampak dekat sini. Setiap kali titik tu nak bertemu semula pada titik 9 dengan 26, dia akan naik balik. Dia akan pantun balik. Itulah cara saya melihat dan juga meramal harga emas, di mana saya akan beli emas apabila harganya telah mencecah ataupun titik persilangan antara moving average 9 dengan 26. Dekat sini. Okey, dekat sini ataupun dekat sinilah. Dan cara kedua saya menggunakan kaedah di mana menggunakan kaedah oversold dengan overbought. Atas ni dia overbought, bawah ni dia oversold. Jadi apabila emas berada di bawah sini oversold, saya akan belilah. Macam sebelum ni saya dah cadangkan tuan-tuan dan pembeli dekat sini kan. Jadi dia akan naik balik ni. Nampak tak? So sekarang ni emas akan berlega-lega di sinilah, di sekitar sini. Dia kalau dia naik pun dia akan naik lebih tinggi lagi, ataupun kalau dia jatuh pun dia akan jatuh sampai ke sini. Dia tak akan turun daripada harga ini. Inilah dia cara saya untuk membeli emas. Itu saja. Jika anda ingin tahu lagi dengan lebih lanjut tentang cara-cara pelaburan emas ataupun simpanan emas, jangan lupa follow Bro Jai. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.